Okey, jika kita rasa kita perlu, kita mencari, betul? Betul. Bila kita mencari tu, kita mencari suatu sumber yang betul. So dalam kehidupan kita yang serba moden sekarang ni, apa yang saya faham lah konsep takaful ni, iaitu konsep kewangan ni dah lama dah jalankan daripada, kalau tak silap saya, daripada zaman Rasulullah SAW. Salam. Okey, di mana benda ni sangat bagus untuk ummah, dan ada yang sampai sekarang orang ramai di luar sana yang masih tak faham ataupun tak aware lah mengenai kepentingan takaful ni. So macam mana kalau daripada pihak Tuan Madi, macam mana Tuan Madi memastikan supaya orang ramai tu dapat memahami betapa pentingnya takaful ni? Sebenarnya takaful ni adalah apa yang kita kena faham adalah kesedaran. Okey, jika kita rasa kita perlu, kita mencari, betul? Betul. Bila kita mencari tu, kita mencari suatu sumber yang betul. Betul? Betul. Sumber yang boleh percayai. Ya. Okey, untuk kepentingan diri kita, untuk mempunyai satu sistem pelindungan kewangan, iaitu takaful, saya percaya yang dalam circle of friend kita ataupun ahli keluarga kita ada perunding-perunding takaful ni sebenarnya. Cuma dia approach kita atau tidak. Okay. Dan sekiranya tiada, kita juga boleh scroll lah ataupun carilah dekat sosial media ataupun syarikat-syarikat takaful di Malaysia ni. Diorang banyak buat kempen. So kalau kita tak faham, kita boleh tanya kenapa saya perlu?